Ye, bala caranya begini. Kedulah maha, lado maha, daging maha, bawang pun maha. Nah, jadi lah kok kalau si Pian. Nah, bicara biak dia, kata bandi dia. Nah, ini yang lu nak tahu lu dia awak no. Bet, kemarilah kau lu. Oh, tidak. Ada yang kadang kejang kah kau? Marilah kau lu. Tunggu lu. Kain banyak yang kau dilipet ah. Capek aku kemari dan duduk kau biko. Yo yo, udah satu yang kau jaberang sih mah. Kau dia panggil sekali nak mandang ah. Kan lain dia jauh dia tadi. Ada. Iko lain yang kadang kejang kau. Deh, kilo banyak saja tu. Kebanyak tu dia mau ke lerang tadi kalah di satu lagi. Tak ada dia mau ke lerang. Assalamualaikum. Mengamak je ya. Sus mana nampak dia pian? Ya, masuklah. Lain kaya kecengkang. Kot ya. Tahaha saya yang dikicik kaya hang tu. Amak saya tadi nak tahu tu. Kau menceroceh saya bukan buat apa mah. Jadi giko Ada minta maaf ke kalian berdua. Ada yang kalian sampaikan ke kalian berdua. Encik tu ya. Terus mana ya bentuknya mah? Ansamu jinduang dengan selalu ayah kape merantau kalau negari. Jadi yang jaga mak ang lelok yo. Ba ada tetesak nada. Takkan cuy ibet jadi. Biar aja lah ya Pak Ima. Kau nyempang ayah dapat bini rancak kan. Kayu lo lah daripada mak. Bisa lo pian pe jalan-jalan kan. Pe belanjo, makan bakso, mie ayam, goreng. Biar sehat pian. Nampak mak macam pian aku lui. Iya tanya. Ana ni udah dah. Dek mana udah ke ibet mak. Indak bagai tu. Tembak arahnya. Ada kan merantau tujuan dan untuk mencari piti juonya. Untuk kau jual anak kau juonya pihak. Kau nak pihak do dan cikerajo do. Nak melangit kau dia berdua do. Kalau udah pai sia yang masak nuda. Sia nama ngaruak punggung kuruk udah tu. Sia nama mencabik bulu kaiti udah tu nama busuak tu. Ibet dah. Ibet setelahnya dah. Kau dah tu oh lama kau. Biasalah ya merantau kan cepiti. Tu ya lah tiba dah. Ayah kapai le baju lah ya sedia nak. Ambil tolong baju yang di dalam kamar lah. Tas saya lah di dalam kamar. Kau ya. Ayolah, ayah pai lu. Anda gue lelo amang yo, dapat lu yo. Andai udah si birang tulang lah timbul pun Pian. Hati-hati ya. Dah, hati-hati dah. Dah. Hati-hati jalan. Seorang ini udah. Mua.